Dulu, bila kerajaan Madani nak hapuskan miskin tegar, ada ahli parlimen PAS kata, ini sembang kosong. Itu bercanggah dengan fitrah manusia. Saya kadang-kadang rasa agak terkejut bila perkataan menoktahkan kemiskinan. Istilah-istilah sebegini, sebenarnya istilah ini dia jadi sembang kosong. Dia bercanggah dengan naluri fitrah sebenar yang Allah cipta manusia. Mana-mana negara mesti ada kemiskinan. Tapi sekarang, hang tengok ni, kerajaan PAS di Kedah sendiri mengumumkan negeri itu sudah berjaya sifarkan miskin tegar. Jadi soalannya mudah. Kalau betul usaha hapuskan miskin tegar ini melawan fitrah, kenapa kerajaan negeri Kedah sendiri sedang buat benda yang sama? Hakikatnya, usaha menoktahkan kemiskinan tegar ini bukan slogan politik. Ia datang daripada dasar dan peruntukan yang sangat besar. Pertama, perlindungan pendapatan rakyat. Kerajaan Madani menyediakan sekitar 15 bilion melalui sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah. Hampir 9 juta isi rumah menerima bantuan tunai. Penerima dalam pangkalan data e-Kasih boleh menerima sehingga 200 sebulan bersamaan 2,400 tahun. Malah kerajaan juga perkenalkan SARA untuk semua, kredit 100 kepada lebih 22 juta rakyat dewasa. Ini bukan sembang. Ini dasar bantuan bersasar berdasarkan data kemiskinan negara. Kedua, kurangkan kos sara hidup melalui program jualan rahmah, jualan agro madani dan bantu kos pengedaran barangan ke kawasan pedalaman. Untuk keluarga miskin tegar, kerajaan juga beri rebat bil elektrik sehingga RM40 sebulan. Ketiga, perkasakan usahawan kecil dan hebatkan perniagaan dengan pelbagai program dan geran daripada Tekun Nasional, Teman Tekun, Amanah Ikhtiar Malaysia, Koperasi dan banyak lagi. Ini bagi peluang kepada keluarga berpendapatan rendah jana pendapatan sendiri. Semua ini adalah sebahagian daripada strategi basmi kemiskinan secara sistematik. Sekarang kita lihat Kedah. Di Dewan Undangan Negeri Kedah sendiri, kerajaan negeri mengakui mereka berjaya sifarkan miskin tegar. Dan bagaimana mereka capai perkara itu? Dengan kerjasama agensi persekutuan seperti KEDA, RISDA dan KKD Dawi yang dipengerusikan oleh pemimpin dari UMNO yang hari-hari mereka maki. Contohnya, KEDA bantu peniaga kecil dengan peralatan perniagaan dan premis sewaan rendah. Program IPR Insan pula sediakan 52 mesin layan diri kepada peserta. Mesin yang dulu pernah dipanggil mesin gedegung. Adakah cadang jual nasi lemak dalam bendi mesin? Tu, mesin hadok kita dok beli tekan lapak kupang terjun kotak gedegung. Alah bapak mau beli mesin. Itu sekarang membantu peserta menjana pendapatan sehingga RM10,000 sebulan. Jadi kita tanya secara jujur, apabila kerajaan memperuntukkan puluhan bilion ringgit, apabila jutaan rakyat menerima bantuan bersasar, apabila negeri seperti Kedah sendiri berjaya sifarkan miskin tegar, macam mana ini boleh dipanggil sembang kosong? Menoktahkan kemiskinan bukan melawan fitrah manusia. Yang melawan fitrah ialah bila kita biarkan orang terus hidup dalam kemiskinan walaupun kita ada kemampuan untuk membantu. Sudah-sudahlah berpolitik, fikir panjang bila nak bercakap.